A few moments later. dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Musyidah binti Muhammad Isyamuddin. Jadi melalui aktiviti yang kami lakukan untuk sukan mini ini, saya berasa sangat gembira sebab saya boleh nampak ataupun saya boleh melihat keterjaan, keseronokan dan kegembiraan kanak-kanak untuk melakukan aktiviti yang kami sediakan. Selain daripada itu, saya dapat melihat kanak-kanak ini terlibat secara aktif semasa aktiviti sedang dijalankan. Selain daripada itu, saya perasan untuk tingkah laku kanak-kanak.
tingkah laku negatif kanak-kanak ada yang mengganggu rakan, ada yang membuat kekicauan dan kebisingan sehingga dia boleh mengganggu rakan-rakan dia yang lain semasa aktiviti sedang dijalankan. Tingkah laku yang positif pula, alhamdulillah saya rasa bangga sebab kanak-kanak dapat mendengar arahan dengan baik. Untuk kelebihan dan kekurangan saya pula, saya rasa bangga untuk kelebihan saya ni sebab saya mampu mengawal kanak-kanak dengan lebih terkawal dan teratur. Untuk kekurangan saya atau kelemahan saya rasa saya tak mampu ataupun saya tak boleh untuk memberi arahan dengan jelas dan baik. Sebab bila saya bagi arahan, kanak-kanak tak dapat nak ikut. Bila kawan-kawan saya bagi arahan, ada orang ikut. So saya rasa saya lemah kat situ. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Nur Ainani binti Syukri. Okey, refleksi yang saya dapat melalui aktiviti sukan mini ini, aktiviti ini berjalan dengan lancar dan baik. Lepas tu apa yang saya dapat lihat, kanak-kanak ia menunjukkan semangat dan kerjasama yang tinggi sepanjang aktiviti itu berlangsung. Manakala kanak-kanak ia dapat mengikut arahan yang telah diberikan oleh kami dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti dijalankan. Tetapi ada segelintir kanak-kanak yang tidak mahu mendengar kata dan tidak mengikut arahan yang telah diberikan oleh kami. Ada juga yang terlalu aktif, tetapi kami dapat mengawal kanak-kanak tersebut dengan baik. Okey, semasa aktiviti sukan mini itu berlangsung, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan saya semasa menjalankan aktiviti itu. Kelebihan saya dapat mengawal kanak-kanak dengan baik dan saya dapat memberi arahan yang jelas kepada kanak-kanak. Saya juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan aktiviti. Lepas tu, kelemahan yang ada dalam diri saya pula, saya kurang tegas terhadap kanak-kanak yang tidak mendengar arahan dan saya juga kurang untuk membuat pemerhatian kepada setiap kumpulan semasa aktiviti itu berlangsung. Itu saja daripada saya. Bye. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putera Adrian Muairah binti Adi Darmala. Refleksi yang saya perolehi setelah menjalankan aktiviti sukan mini di Tadika Potensi Ihsan ialah yang pertama dari aspek sosial. Dari aktiviti ini, saya dapat menilai bagaimana kemahiran sosial kanak-kanak berlaku dari segi cara mereka bergaul, berinteraksi serta bekerjasama dalam kumpulan. Seperti mana yang kita tahu, aktiviti sukan mini kami harus dilakukan secara berkumpulan. Oleh itu, kanak-kanak perlu berinteraksi dalam kumpulan untuk mencapai objektif mereka. Dari sini, ia dapat membantu kemahiran sosial kanak-kanak. Yang kedua, dari aspek kemahiran motor. Aktiviti sukan mini kami bukanlah sekadar untuk bersukaria, malah ia juga membantu kemahiran motor kanak-kanak. Motor kasar. Sebagai contoh, salah satu aktiviti sukan mini kami ialah kanak-kanak perlu melompat ke dalam gelong yang kami sediakan. Perkara ini, aktiviti ini sangat membantu kemahiran motor kasar kanak-kanak pada bahagian lutut serta kaki. Seterusnya, kita pergi kepada kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Kelebihan yang ada pada diri saya ialah saya mempunyai kreativiti dalam menghidupkan suasana. Saya mampu mengubah sebuah aktiviti yang biasa kepada sebuah cerita atau penggambaran. Sebagai contoh, dalam satu masa ketika kanak-kanak sedang beratur, saya menyuruh mereka untuk membentuk sebuah kereta api yang panjang dan berjalan mengelilingi tadika sambil membuat bunyi kereta api.
di mana teknik ini sangat berkesan kerana ia mampu menarik minat kanak-kanak serta mampu membentuk sebuah barisan yang teratur. Seterusnya, kelemahan yang ada pada diri saya ialah saya mempunyai kecenderungan untuk terlalu mengawal. Kadang-kadang saya ini terlalu mementingkan kesempurnaan dan peraturan-peraturan dalam aktiviti tersebut. Jadinya saya kerap memberhentikan sesuatu aktiviti untuk membetulkan kedudukan mereka. Hal ini tidak bagus kerana ia dapat membangkitkan keseronokan kanak-kanak. Kanak-kanak nanti akan berasa seolah-olah sedang belajar di dalam kelas, bukan untuk berseronok di luar bilik darjah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Adili binti Amran. Bagi refleksi untuk sukan mini yang kami jalankan, terdapat beberapa refleksi daripada saya yang saya dapat lihatlah semasa aktiviti dijalankan. Pertama sekali, saya dapat menahan sabar dengan kerenah kanak-kanak yang bermacam-macam ragam. Ada yang memberi tumpuan, ada segelintir juga yang tidak memberi tumpuan sepenuhnya semasa aktiviti dijalankanlah. Seterusnya, bagi kreativiti yang kami contohnya kreativiti yang kami buat untuk mengalihkan tumpuan kanak-kanak untuk fokus kepada kami, salah satunya saya akan memberi pujian kepada mereka untuk mereka lebih yakin dan mereka lebih bersemangat untuk memberi tumpuan kepada kami lah. Seterusnya, bagi tahap pencapaian kanak-kanak semasa aktiviti dijalankan, bagi saya dapat melihat mereka laksanakan tugasan yang kami buat untuk mereka tu. Sukan tu mereka jalankan dengan baik dan mereka dapat faham tugasan yang kami beri dengan baik. Macam mana mereka nak laksanakan aktiviti tersebut lah. Seterusnya, bagi kebaikan dari aktiviti tersebut, saya dapat melihat mereka sangat aktif, tapi ada segelintir yang beberapa orang yang kurang aktif, tetapi saya dapat melihat mereka berseronok apabila kita membuat aktiviti sukan, terutamanya bersama kawan-kawan mereka lah. Seterusnya, dari segi keburukan, kelemahan, mereka susah, ada yang susah nak faham arahan untuk melaksanakan aktiviti. Mereka hanya faham arahan dengan mudah dan ringkas sajalah untuk mereka laksanakan aktiviti tersebut. Jadi kesimpulannya, aktiviti tersebut sangatlah baik, tetapi mereka memerlukan arahan dengan ringkas untuk mereka faham dan jalankan aktiviti dengan lancar dan gembira bersama kawan-kawan mereka lah. Itu sahaja.